Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Hari ini saya nak ulas tindakan seorang lagi kaki merajuk, Datuk Dr. Fuad Zakarsi, bekas bos lama saya ni ketika Jabatan Hal Ehwal Khas. Ini bukan kali pertama beliau merajuk. Hari ini tindakan dia sampai ke keluar parti. Alasan dia kononnya kerana UMNO Johor dikawal oleh Kebawah Duli Tuanku dan tidak bebas. Saya nak beritahu, kali pertama Dr. Fuad Zakarsi merajuk ni masa dia berada di dalam PAS. Dia merajuk, dia bersama dengan Ustaz Nakai Haji Ahmad menyertai UMNO. Kemudian saya masih ingat, kalau tidak silap saya, pada pilihan raya 2013, ketika nama beliau tidak dicalonkan sebagai ahli parlimen Batu Pahat dan beliau digantikan dengan Ketua Wanita Batu Pahat. Pada ketika itu beliau merajuk sekali lagi dan mengugut ingin bertanding bebas. Tapi pada ketika itu saya difahamkan oleh beliau dipanggil oleh Kebawah Duli Tuanku Sultan Johor, dan akhirnya beliau membatalkan hasrat dia daripada bertanding bebas. Kesan dia selepas itu, walaupun sebelum itu beliau menang mudah sebagai Ahli Majlis Kerja Tertinggi, tetapi dalam pemilihan selepas itu beliau telah kalah. Beliau telah kalah sebagai Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Masa itu saya nak beritahu, jawatan yang beliau pegang dah cukup tinggi dah. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa. JUSAE. JUSAE tuan-tuan. Pada ketika itu dia dapat memangku JUSAE, walaupun hakikat dia jasa ni cuma JUSASI saja, kan? Hari ini dipanggil JECOM, tapi beliau diberikan KUP JUSAE. JUSAE. Hari ini berlaku peristiwa yang sama. Sebenarnya beliau keluar UMNO tak ada kena-mengena dengan campur tangan istana. Istana menentukan hala tuju. Saya nak beritahulah, itu hari bila saya cakap bertanding solo ni malapetaka, beliau pun tahu bahawa itu bukan keputusan kita secara bersendirian. Ada sebab-sebab tertentu juga kenapa kita bertanding solo. Dan beliau pertahankan kerana ketika itu beliau masih yakin kalaupun dia tidak dikekalkan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, anak dia akan diberi laluan untuk menggantikan. Saya pun tak tahulah macam mana dia merasakan bahawa bila dia dah tak jadi wakil rakyat mesti digantikan dengan anak sendiri. Saya nak beritahu, parti ni bukan parti mak bapak kita. Parti ni bukan parti warisan turun-temurun anak beranak. Kalau anak tu kebetulan memang ada kualiti, ada bagus, tak mustahil dia boleh gantikan. Tetapi kalau kita lihat anak dia Omar, betul lah dia dah buat podcast Omar Fuad, anak dengan bapa. Tapi tengoklah berapa orang viewer, viewer dia 185, 500 lebih. Tak ada pun yang lebih 1000 viewer. So macam mana kerana buat podcast tu nak mewajibkan parti ambil anak dia sebagai calon pilihan raya menggantikan dia? Macam mana ketua bahagian? Ketua bahagian okeylah bertanding kat ringin. Timbalan ketua bahagian dulu Fuad ketua bahagian, tapi dia bertanding ketua bahagian kalah. So sekarang ni dah ada timbalan ketua bahagian, Saudara Yusla.
So dia yang menggantikan Puan di Dun Sengaram tu. So tak sepatutnya lah tak sepatutnya Puan merasakan bahawa disebabkan dia tak bertanding, sewajarnya kursi itu diberikan kepada anak dia. Kalau tak dapat, dia nak keluar parti. Saya rasa budaya tak fikir soal parti. Saya nak beritahu dengan Puan satu saja, kan? Dia pun tahu kita ni baru semalam kita kecewa. Kita kecewa pasal apa, tuan-tuan? Kita mengharapkan di Johor ni akan ada kerjasama. Sebab kalau bertanding solo ni memang berat lah. Tanggungjawab nak kekalkan 40 kursi tu tak mudah. Kita ingat kita boleh adakan kerjasama dengan PAS. Mula-mula peringkat awal PAS dah setuju, kan, tak bertanding, bagi laluan pada BN. Kita bagi dia kursi lantikan, adun lantikan. Lepas tu berubah pula, mereka nak bertanding. Tapi okey lagi sebab mereka setuju untuk bertanding atas tiket Barisan Nasional. Hari semalam kita kecewa kerana tiba-tiba mereka nak sampai 11 kursi tu, kan. Kita dah panggil kita punya calon-calon untuk kursi-kursi yang bukan PAS dan wawasan bertanding ni. Mereka dah angkat sumpah. Mereka dah bai'ah untuk jadi calon. Takkanlah lepas mereka dah angkat sumpah, dah bai'ah jadi calon, dah tanda tangan perjanjian dan sebagainya, tiba-tiba kita nak buang lagi, nak tambah lagi kursi PAS di saat akhir. Jadi akhirnya kita terpaksa pergi Solo dan mengambil risiko yang cukup besar. Dah cukup besar lah risiko yang terpaksa ditanggung oleh Dato' On Hafiz ni. Kenapalah nak tambah lagi beban dengan kenyataan keluar parti apa semua sekali. Kalau pun tak ada sekelumit rasa simpati pada parti yang banyak berjasa pada kamu ni, Dr. Fuad, setidak-tidaknya kamu fikirlah anak kamu tu, Omar tu, ada potensi. Kalau gilap betul-betul, tak mustahil Penggal akan datang dia ada peluang untuk diangkat menjadi calon pilihan raya. Dia masih ada masa depan. Kita ni semua akan mati, Dr. Puan. Kalau nak kira kecewa, saya lagi kecewa dengan kamu sendiri. Saya kecewa ni, sebab kamu lagi teruk. Kamu duk tuduh istana campur tangan ni. Saya nak beritahu, saya tak pernah buka cerita ni, tapi Dr. Puat tahu saya beritahu dengan dia. Bila nama Dr. Puat dulu dicalonkan untuk bertanding pilihan raya pada tahun 2022, komen ke bawah dulu tuanku tak berapa okey tau. Tak okey. Dia kata apa lagi Puat ni? Tak ada orang lain ke? Kan? Tetapi saya nak beritahu, kalaulah ke bawah dulu tuanku ni jenis campur tangan urusan politik ni, dah tentu ketika itu dia palam nama Dr. Puat ni lah, kan? Betul. Mesti dipalamnya. Tentu Dr. Puat tak dapat menjadi wakil rakyat. Sama juga selepas pilihan raya, bila Dr. Puat mengatakan dia ada peluang untuk menjadi speaker, saya cakap lah, tak mungkin, tak mungkin. Sebab saya dengar lah komen tu, kan? Saya dengar komen ke bawah dulu tuanku tu. Tetapi tuanku tak kacau pun, dan dia diangkat menjadi speaker. Speaker ni kira apa-apa jadi pun dia depan sekali lah, kan? Jadi kali ni saya nak beritahu lah, kan? Bila parti buat keputusan tak letak anak kamu tu, tak ada kena-mengena dengan tuanku. Tuanku tak campur tangan. Dulu saya dah diarahkan oleh Presiden, nak bertanding kat Paya Raja tu. Dah buat kerja lah. Kena sembelih dengan orang politik. Tak ada tuanku yang sembelih saya ni. Parlimen pun sama juga, kan? Bukan tuanku campur tangan. Jadi tak payahlah reka cerita. Kalau nak cerita tuanku lah yang kontrol UMNO, Johor dan sebagainya, itu hari
ketika kamu beria mempertahankan, kenapa kamu tak cakap? Kenapa sekarang dijadikan alasan? Kalau kira nak kecewa, saya lagi kecewa. Saya nak beritahu, bukan setakat saya kena pancung 2 kali, bertanding DUN kena pancung, bertanding parlimen kena pancung. Masa kamu menjadi ketua pengarah Jabatan Haiwan Khas, Datuk Najib lantik saya sebagai timbalan ketua pengarah Jabatan Haiwan Khas. 1 tahun lebih kamu tak proses. Ada kamu rasa bersalah? Tak ada. Semata-mata kamu nak lantik bekas tusa sulit kanan kamu sebagai timbalan ketua pengarah di Jasa ketika itu. Ada saya bising sampai sekarang dah 15 tahun saya pendam je. Ketika saya dinaikkan pangkat daripada 54 kepada Jusasi, kamu tak proses. Setahun lebih kamu tak proses. Saya tanya dengan kamu, Datuk Najib dah bagi saya Jusasi, timbalan ketua pengarah, kenapa tak proses? Kamu cakap takkan saya nak bagi kamu. Saya tak lupa Datuk Puan, dekat bawah belakang bangunan Mara tu, apa nama hotel tu? Mara Hotel Meeting tu. Saya masih ingat kamu jawab apa? Takkan saya bagi awak Jusasi, lepas tu Tun Faisal saya tak bagi. Yang bagi saya Perdana Menteri Datuk Najib. Tapi itu pun saya cadangkan kamu untuk proses, mohon supaya Datuk Najib bagi Tun Faisal pun Jusasi. Tapi bila dah dapat persetujuan Datuk Najib, last kali kamu proses Tun Faisal punya Jusasi saja. Saya punya kamu tak satu tahun lebih. Sehinggalah akhirnya Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Bak kata Presiden, kalau rezeki dia tidak akan salah alamat. Last kali apa jadi? Daripada 54 patut naik Jusasi, Datuk Najib tu bagi Jusabi, saya jadi pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Ini semua kerja Allah Ta'ala, Hari ni kamu tak dikekalkan menjadi wakil rakyat dengan usia kamu tu, tak apalah. Bukan rezeki kat situ, ada rezeki kat tempat lain, Sama juga anak kamu tu, Mungkin kali ni tak dapat, besok lusa dia dapat tempat yang lebih baik daripada tu. Kita ni manusia ni kena percaya dengan qada dan qadar, ketentuan Allah SWT. Kalau kita dinafikan hak oleh sesama manusia, setidak-tidaknya manalah tahu kita dapat timbal balas ataupun kita dapat ganjaran di akhirat. Kena redha lah, Cukuplah seorang Rafizi tu, Janganlah tambah terlalu ramai Rafizi yang merajuk bila tak dapat menjadi calon dan sebagainya, Cukup-cukuplah, Dunia ni ada kala kita kat atas, ada kala kita kat bawah, Saya haraplah semua rakan-rakan dekat Johor ni, tolonglah pastikan kita boleh menang, Kalau dapat menang pun setidak-tidaknya kita tak aib di Johor ni, Saya yakin insya-Allah peluang tu ada, Cuma kalau PAS tak saya pun tak faham PAS ni apa benda yang dia nak, Dengan kita dia minta sampai 11, Dengan cerita dengan PN dia bertanding 1 kursi je kat Johor, tak tahulah 1 ke 2 kursi, Tapi kalau betul lah benda ni berlaku, maknanya seperti mana yang saya cakap dululah, PAS ni tak boleh percaya, Dia bukan nak bersama dengan kita untuk penyatuan Melayu, tidak, Dia hanya nak mengumpan kita, supaya kononnya bersetuju kerjasama dengan mereka. Hubungan kita dengan PH pecah, dia berjaya pecahkan kita dan PH, pergi 3 penjuru, mereka akan untung, dan kita akan lebur untuk kita punya pilihan raya Negeri Sembilan dan sebagainya.
Ini je tujuan dia, nak pecahkan kita. Saya harap pilihan raya di Johor ni akan menjadi pengajaran bagi kita semua. Baik bagi UMNO, baik bagi PAS, baik bagi PH. Masa untuk pergi Solo ni susah, kan? Saya harap tak apalah yang kat Johor ni kita teruskan, kan? Kita buat friendly match, kan? Harap kita tak serang satu sama lain. Cuma untuk Negeri Sembilan, untuk seterusnya Melaka dan Federal, kita bincanglah baik-baik, kita berpakat. Kita dah ada sebuah negara yang cukup stabil, bagus, kan? Kita kekalkan kestabilan ni, insyaAllah. Okey, jangan merajuk. Nasihat saya pada Dr. Puan, kan? Daripada keluar parti, ataupun buat benda-benda lain ni, kan? Termasuklah, saya harap tak adalah dia sampai ke tahap pergi bekerjasama dengan Rafizi pula lepas ni, kan? Lebih baiklah ambil cuti, kan? Pergilah jalan makan angin, kan? Jangan kacau Johor ni, kan? Pergi jalan. Kalau tak puas hati ke, tak setuju apa pun, pergi rehat, kan? Tenangkan fikiran.